saya Muhammad Rosli, ini isteri saya Siti Syarina. Kami memang berasal daripada, Kak Siti berasal daripada Kuala Pilah, husband berasal daripada Bota Perak lah. Ya betul. Dari segi structure dia kan, start daripada dia buat untuk buat dinding semua ni. V-panel naik memang cepat. Dalam seminggu, 2 minggu, bukan kata kita nampak. Satu kampung nampak dah. Satu kampung dah terkejut dah. Dan rumah dah naik dah. Tinggal tunggu atap je. Kan? Memang cepat sungguh. Ya, dari segi masa dia cepat semua tu lah. Untuk naik rumah tu memang cepat. Dan dari segi apa masa kita start buat rumah ni, bila naik V-panel, memang sejuk rumah ni. Di Pilah ni kawasan terkenal, paling panas kat Malaysia. Memang negeri terpanas kat Malaysia, Pilah ni. Tapi bila ada V-panel ni memang sejuk. Berbanding dengan rumah biasa, jauh sangat sejuknya. Itu bila kami berurusan dengan ABL Resources, kami dapat maklumat daripada ABL Resources dari segi ketahanan dinding V-panel ni, dari segi haba semua bunyi semua tu, benda-benda ni menarik kami lah. Selain dari segi kos tu katakan walaupun dia lebih sikit dengan batu-bata, tapi sebabkan tempoh masa cepat, so dia dah cut kos kat situ. Dia dah menjimatkan dari segi owner lah. Yalah, kebanyakan owner dekat luar memang skeptikal dekat IBS ni lah, dekat V-panel semua ni. Tapi tengoklah kami, yang paling pertama sekali orang skeptikal ni, boleh ke nak gantung aircon, nak gantung TV. Itu perkara yang paling menakutkan. Tahan ke tak tahan. Kita tengok je TV ni, berapa puluh kilo kan. Kuat. Aircon kami boleh gantung semua boleh. So tak ada masalah. Dengan syarat, tahu dia punya tip dan teknik yang betul. Janganlah pakai paku 1 inci. Janganlah pakai skru pendek kan. Kita pakailah skru yang 2 inci ke atas. Memang dia kuat sangat. Abang pun boleh gayut. In fact, pintu ni mesti abang pasang, kita 2-3 orang boleh gayut. Memang kuat sungguh. So tak perlu takut, tak perlu risau lah. Cuma cari kontraktor yang betul, itu je. Cari kontraktor yang betul, yang tahu V-panel plus ni, yang boleh memasang dengan teknik yang betul. Itu yang paling penting. Dari segi ABL Resources, pada kami memang kami puas hati lah. Memang yang terbaik lah. Kalau ramai-ramai kontraktor yang kami dah cari, maknanya ABL Resources ni bukan dia kata the first kontraktor yang kita terus pergi. Bukan. Masa kita lah hampir-hampir 1 tahun. Kita cari one by one kontraktor and then we choose the best. So bila ABL Resources kita lantik, mana? Diorang ni the best lah. Memang terbagus. Memang kita cadangkan kalau siapa nak ambil, boleh ambil diorang ni. Tak ada masalah. Kak memang happy sangat sebab dapat macam mana yang kita nak exactly seperti yang kita lakarkan lah, yang kita impikan. So dapat exactly sebiji sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Memang impian akak sebenarnya. Akak daripada kecil memang dia minat farmhouse ni. Dari kecil? Dari zaman sekolah. Zaman sekolah. Berarti kalau tengok dia punya dress pun dia suka pakai macam farmhouse style semua kan. Dia memang impian dia. So satu kepuasan lah Kak Mam. Sebenarnya rumah ni ramai yang dah datang. Dan memang kita recommend. Kita recommend ambil V Plus panel ni. Ramai dah sudah datang. Ya. Terima kasih.